Yang kedua, batin Islam lahir kafir. Batin Islam, dia Tuhan dia kuat ni Islam, dia kuat. Tapi lahir kafir. Hanya berlaku ke dalam ini. Dia dalam di mana? Jauh tu. Kafir takut anak lipat. Tapi diucap. Dia orang yang berlipat dan itu syarat di dalam. Tuan duduk di dalam. Atau ucap bahawa semasa dah selama tidak. Nak pegang syaitan, hanya pegang jujur. Jujur iman, tukar iman. Tapi pengkhianat ucap hanya iman dia. Sebab itu, asal kaji aku nanti takut sebab Islam walau anak ucap. Yang contoh, mukmin pada batin, kafir pada lahir. Yang kedua, Islam pada lahir, kafir pada batin. Orang haji yang dikenal mamplong, anak orang Islam. Tiga tu, dia buta asal, dia buta asal, tak perlu buta asal. Orang Islam yang dikenal mamplong haji, sembahyang dan puasa, yang pada lahir Islam batin kafir. Orang Islam